Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk bab 5.5 iaitu pasal pembelauan gelombang. Pernahkah anda terfikir mengapa kita masih boleh mendengar suara seseorang walaupun dia berada di sebalik pintu? Jom kita tengok situasi selepas ini. Master Rina. Masih dengar suara Sharifah? Sharifah kat mana? Sharifah? Oh, Sharifah. Kat mana Saya dekat belakang pintu ni lah. Macam mana saya boleh dengar suara awak sedangkan awak dekat belakang pintu? Saya rasa... Saya rasa mungkin suara awak yang kuat lah. Taklah, saya Awak rasa... ni siapa? Betul lah saya apa orang bergaduh ni? Dia ni. Macam mana saya boleh dengar suara Sharifah sedangkan dia dekat belakang pintu? Inilah yang kita belajar dekat fizik kata 4 bab 5.5 iaitu pembelauan gelombang. Mesti semua dah tengok kan pasal situasi tadi. Seorang kawan ni dia memberitahu kepada kawan-kawan dia bahawa fenomena pembelauan bergelombang telah berlaku. Mesti tertanya apa itu pembelauan gelombang? Jom kita tengok slide selepas ini. Apa itu pembelauan gelombang? Pembelauan gelombang ialah fenomena apabila gelombang membengkok atau merebak selepas melalui celah atau mengelilingi halangan. Pembelauan gelombang pertama ialah gelombang air. Gelombang air berlaku apabila ombak melalui celah yang sempit. Ombak akan tersebar ke semua arah selepas keluar daripada celah tersebut kerana semakin sempit celah itu, semakin ketara pembelauan berlaku. Yang kedua ialah gelombang bunyi. Gelombang bunyi mudah mengalami pembelauan kerana mempunyai panjang gelombang yang lebih besar. Bunyi masih boleh didengari walaupun dihalang oleh pintu, dinding atau bangunan. Akhir sekali ialah pembelauan gelombang cahaya. Gelombang cahaya juga mengalami pembelauan. Walau bagaimanapun, kesannya agak sukar diperhatikan kerana panjang gelombang cahaya sangat kecil. Disebabkan itulah kita tidak dapat melihat seseorang di sebalik pintu walaupun masih boleh mendengar suaranya. Seterusnya, pembelauan gelombang air. Pembelauan gelombang air terbahagi kepada dua, iaitu panjang gelombang tetap dan saiz celah tetap. Faktor panjang gelombang tetap terbahagi kepada dua iaitu celah lebar dan celah sempit. Celah lebar kesannya ialah penyebaran gelombang kurang ketara, manakala celah sempit gelombang tersebar dengan ketara. Lakaran muka gelombang boleh diperhatikan di dalam rajah. Bagi saiz celah tetap, terbahagi kepada dua faktor juga iaitu panjang gelombang yang pendek dan panjang gelombang yang panjang. Panjang gelombang yang pendek kesannya penyebaran gelombang kurang ketara, manakala panjang gelombang yang panjang, gelombang tersebar dengan ketara. Lakaran boleh diperhatikan di dalam rajah. Kesan pembelauan terhadap ciri gelombang. Ciri gelombang terbahagi kepada 5 iaitu panjang gelombang, frekuensi, laju, amplitud dan arah perambatan. Bagi panjang gelombang, laju gelombang tidak berubah. Manakala bagi frekuensi, tiada perubahan kepada frekuensi sumber. Laju, tiada perubahan medium sebelum dan selepas pembelauan. Bagi amplitud, perubahan berkurang kerana tenaga gelombang tersebar meliputi kawasan yang lebih luas selepas dibelau. Akhir sekali, arah perambatan. Perubahan disebabkan pembelauan dari satu arah kepada banyak arah kerana muka gelombang tersebar. Contoh pembelauan gelombang. Contoh bagi gelombang cahaya merah membengkok dan tersebar keluar selepas melalui lubang bulat yang sempit, lalu membentuk corak bulatan cerah dan gelap pada skrin. Seterusnya, gelombang bunyi. Bagi gelombang bunyi, seperti mendengar muzik di radio walaupun berada di balik dinding kerana bunyi membelau mengelilingi bucu dinding atau halangan. Akhir sekali, contoh pembelauan gelombang yang dapat dilihat ialah gelombang air. Gelombang air dapat dilihat melalui benteng yang dibina di Marang, Terengganu. Corak di atas boleh dijadikan sebagai rujukan kerana penyebaran atau pembengkokan gelombang terjadi apabila ia merambat melalui satu celah atau mengelilingi suatu penghalang. Kemudiannya, pembelauan gelombang ialah fenomena apabila gelombang membengkok atau merebak selepas melalui bukaan sempit atau mengelilingi halangan. Semakin
kecil bukaan atau semakin besar panjang gelombang, semakin ketara pembelauan yang berlaku. Fenomena ini dapat kita lihat dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, situasi sebelum ini, iaitu kita masih boleh mendengar suara seseorang walaupun terdapat halangan. Itu sahaja daripada saya. Saya harap video ini dapat membantu anda untuk lebih memahami bab fizik topik pembelauan gelombang.